Cuba korang tengok benda apa yang dekat tangan aku ni kan. Benda ni mungkin korang pernah teringat ataupun korang tengah fikir kan benda apa tu kan. Sebenarnya benda tu adalah benda yang ada dekat dalam leci kang. Korang boleh tengok kadang ada orang panggil rumpai laut. Kalau macam aku panggil cendawan. Tapi ikutlah korang kan. Tapi yang penting leci kang ni sekarang dah ada dalam pack macam ni So korang kalau nak terasa ataupun nak teringin lah, mungkin tengah-tengah panas kan, korang terasa, aku nak minum leci kang tapi bulan puasa je yang selalu ada kan. Tak payah risau, korang boleh dapatkan pack leci kang dalam kotak macam ni je. So siapa-siapa yang pandai makan linzi kang pun korang boleh je sekali dapatkan, dia ada sekali dalam pack macam ni. Korang boleh pilih lah, korang nak yang leci kang saja ataupun korang nak campur dengan linzi kang ni. Linzi kang ni aku pun tak tahu sebenarnya kan. Tapi aku cubalah, nanti aku cubalah kalau akan datang aku nak cuba. So aku akan cuba juga linzi kang ni, okey. So korang patutlah cuba leci kang ni. Memang padu, memang rasa dia sama macam dekat bazar Ramadan yang selalu kita minum kan. Nak buat dia pun sangat senang. Korang boleh pilih kan. Nak buat air suam boleh, nak buat air sejuk pun boleh, okey. So kalau korang nak dapatkan pack yang macam aku punya ni, yang ada 3 macam ni, korang boleh tengok dekat bawah.